Betul ke dah putus cinta? Dah putus dengan Adi. Kita orang kerja tak pandang sama sendiri. Bukan Adi dengan Tengku tu. Mana Tengku mana? Tengku Mardiana tu. I lah Tengku tu, I tengkurak. Dia lah Tengku tu, Tengku Adi. Tak adalah mana ada. Kita orang kawan je lah, tak ada putus-putus pun. Sekarang I tak boleh dengar cerita itu. Tak adalah, mana ada apa-apa. Tak ada nangis pun. Benda semua biasa je. Berapa lama Zaid bercinta Bercinta? Bercinta rasanya tak ada bercinta pun. Kawan je. Kita berkawan rapat. Cinta cowboy. Tapi kenal dia dah setahun lebih lah. Tu je. Apa punca sebenarnya berpisah ni? Tak ada punca apa-apa pun. Kita orang kawan. Tak ada punca berpisah. Tak ada. Kita orang just mengalami sedikit perbualan yang tak best. Lepas tu je. Macam tu je lah. So tak jadi kahwin lah hujung tahun ni. Macam saya. Saya sebagai rakan setugas kepada Zahid mengharapkan kepada Zahid dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas yang di petang era. Walaupun putus cinta ni kadang-kadang boleh membuatkan kita gila, kerana bila percintaan itu ditolak ataupun kita ditinggalkan, memang sesuatu yang Aku tak boleh terima ni. Aku tak boleh terima. Macam mana? Aku tak boleh terima. Macam itulah dia. 3 hari 3 malam macam tu. Tak nak makan. Pergi jamban pun tak nak. Tapi badan macam ni juga. Kalau makan tu, kalau tak ada sambal belacan, dia tak nak makan. Risau aku tau. Siapa yang bercinta sebenarnya? Macam ni je dia bercinta. Saya okey je. Cik, tapi gelap mata ni. Saya kalau gelap, saya keluar air mata bukan nangis. Kita kena buat benda ni.